Wih. Oi. Hatu besar. Hatu besar oi. Ada bewok ke ikan. Oh, makan. Alright gang, Assalamualaikum dan selamat petang dah semua. So hari ni aku berada di kampung aku, di Pokok Senar. Dan aku berada kat sini hampir lebih kurang dekat hari ni hari apa? Hari ni New Year, kita dekat kampung. Apa jangan pelik lah kalau video ni aku record waktu New Year, tapi video ni upload lambat. Sebab apa, aku ada banyak lagi konten yang pending. So mungkin dah tak terlalu lambat lah untuk aku ucapkan selamat tahun baru pada semua. Jadi hari ni macam aku katakan tadi, aku ada kat kampung. Dan hari ni kita nak guna setup kegemaran kita ni, iaitu rod Queen Teton dan juga reel casting Valiant Eagle untuk mencari haiwan dekat sekitar sini. So baru-baru ni aku ada pergi kolam lah, di Kolam Kedah. No, ikan main depan kaki. Ikan main seorang diri. Ikan main seorang diri. Kena badan. Kena badan. Kena badan, kena badan. Tak kau nak boleh penuh. Orang tahu kena benda tak? Sudah lah ya. Dan tak banyak apa aku dapat sekor tu lah. Dan itulah hari ni aku pun tak banyak masa untuk pergi mengai. Jadi jom lah kita pergi mengai. Dan macam biasa, yang mana browsing kat channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan rod Queen Teton yang aku pakai ni, macam biasa, link di ruangan description. Dan juga yang tertera dalam video ni. Dan juga apa boleh check link untuk rod ni di ruangan, pin komen kat bawah. Hopefully hari ni kita gasak. Jom. Okay, aku nak check sebarang dulu sat. Kot-kot ada ada kayu depan tu. Bismillah. Ayat jadi tak elok lagi. Try pakai soft rock tu, orang nampak tu. Ada banyak lah ni dekat sungai ni. Dah terlampau banyak ikan apa? Cuci cermin. Ikan bandaraya. Ikan itulah. Banyak sangat kat sungai ni. Tadi masa aku on the way mai pun, haruan besar juga. Apa dia duduk dekat tepi-tepi tau, kat tepi-tepi kan. Besar weh. Sungai ni aku takut satu lah. Banyak nak makan apa SP. Soft rock ni dia kurang lagi Yang tu pertama. Yang kedua lah ni ayak banyak. Lah ni ayak tinggi. Boleh try lah. Try macam tu lah. Ada tak ada kita try tengok. Aku ni dah lebih seminggu dah kan tak pegang rod. Lebih seminggu. Berjalan. Bawa anak bini aku pergi berjalan. Jadi kekok gila memang. Nak kas pun jadi tak tentu hala ni. Allah, lari Irwan. Nampak orang. Lari pula dah.
Alright gang, aku dah sampai rumah tok aku di Kampung Jabi. So, kotak sofrong. So, kita try kat sini pula. Bismillah. Sini kita main santai. Kita main SP. Tapi tak ada pemberat. Apa saya samai banyak ni, aku malas nak main sofrong. Aku takut lagi blade sofrong tu duk kutip segala samai, malah. Kita pakai ni, weightless worm hook. Ui, tahu. Ui, kalau haru besar ui. Allah, halus. halus. Curut ni. Hak ni ada open area sangat. Hak lain tak ada. Hak lain penuh lumut. Ui. Ui. Hak tu besar. Hak tu besar ui. Ada bewok pun ikan. Oh, makan. Besar ui. Alhamdulillah. Saiz padu sekilo mat. Pokok dulu dah ni. Tu dia okey. Sekilo weh. Kompom. Hulomo. Alhamdulillah, ni aku nak tapau. Aku duduk kat kampung. So, orang kata apa? Adik-beradik ramai yang makan ikan. Dan juga tak lupa rod Queen Teton dan juga casking Flying Eagle. One of the best setup BFS, paling best lah. Tu dia haruan kampung halaman. Sempoi. Mempoi, kelempoi. Try tengok sekali lagi. Ada ke tak? Hak nak reka punya saya. Mah. Dia mau tempat open space macam ni, ada lubang sikit lah. Memang padu lah. Hak lain semua berlumut. Weh, ikan ni. Hak ni macam ikan. Ulak. Ulak. Kau lekat ulak weh. Saya ulak tu yang naik. Rasa kena ulak dah. Ulak tu yang duduk kat tali tu. Dia naik pun dia naik kok. Lilit tali dah pun.
Tenang. Tenang tarik lumut. Alhamdulillah. Arwah yang kedua. Sekejap geng. On Queen Teton. Macam biasa 38 pound. Arwah kampung halaman. Ni tembus mana Syek? Betul lah. Ni dia telah. Ni pendang. Dah langgak balik. Ni pi tolang. Tu kat bandar tu. Hak sungai motor tu pun boleh sampai ni kan. Hak sungai besar tu. Kali. Oh. Kali musik tu. Aha. Tu apa dah Cik Juan kata nak tidur ni. Nak tidur. Dia nak pergi pelaman. Dah apa-apa beritahu pelaman ada yang RM90. Tapi RM90 tu rumah kecil. Takkan nak tidur satu family tu lepas Lepas tu ada yang 200 3 bilik. Wih, ni kalau sepak ni ish. Pak-pak. Oh tu naik buih tu lepas menangkap ikan apa. Asal macam bandaran mo tu. Wah, kelaruan yang ambil Bosak ikan apa. Habis naik lumut habis tu. Hak kau Ha? Dia tu dah pergi sini tu. Dah hak kawasan motor tu memang dia pun tak boleh bagi dalam dah. Jangan nak abang lah. Oh. Dah masalahnya kalau hujan sat motor nak ayak tu. Kesian kot. Dulu kalau hujan lama payah nak naik ayak. Dulu tengok kalau hujan lama payah masuk ayak Aduh. Sadar noh. Mampus.